Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada kelas sesi kali ini kita akan belajar macam mana kita nak buat programming CNC milling dengan menggunakan perisian Mastercam 2022. Okey, di depan ini kita ada sebuah lukisan technical drawing lah. Okey, technical drawing untuk kita buat dengan menggunakan CNC milling. Okey, ada satu projek kat sini Okey, macam biasa apabila kita dapat satu technical drawing, yang pertama kita perlu teliti dahulu apa yang diberitahu di dalam lukisan teknikal ni. Okey, apa yang ada, info-info dalam ni dari segi dimension dan sebagainya lah. Okey. Yang pertama, apabila kita dah dapat technical drawing ni, kita perlu tengok berapa saiz raw material dia bagi. Saiz bahan siap lah. Saiz bahan siap bukan saiz raw material, iaitu saiz bahan siap. Okey, saiz bahan siap dia bagi ialah 100 mm darat 100 mm. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua proses. Okey, dua proses. Yang pertama, proses kontur. Okey, proses kontur. Dan yang kedua adalah pocket. Okey, untuk lubang bulat ni kita panggil pocket . Untuk pemotongan bahagian luar ni dia ada proses kontur. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia bagi maklumat kepada kita ni. Dia ada dua lubang bersaiz diameter 20 mm. Dan dia bagi plus minus 20 mikron. Okey, dan kedalaman lubang dia bagi 10 mm. Okey, lubang ni adalah counter bore. Okey. Ada dua biji dekat sini. Lubang ni kita tengok. Dan ada tiga lubang dengan diameter 10 mm. Dan dalam dia adalah 10 mm. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu tengok. Okey, untuk facing. Facing ni dia nak kekasaran permukaan dia adalah 0.8. Okey, kita buat facing. So, kita facing sebanyak 0.02. Okey. Seterusnya, setelah kita dah baca drawing ni, kita buat lukisan 2D lah. Okey, kita buat lukisan 2D. 2D pada Mastercam 2022. Okey, sekarang saya dah buat lukisan 2D pada Mastercam 2022. Okey, sekarang ni kedudukan bahan saya datum berada pada bucu sebelah kiri. Okey, untuk datum ni tidak kisahlah, dia tidak ada ketetapan sebenarnya. Dekat mana nak mula. Datum kita ni nak duduk tengah pun boleh, nak duduk macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey, nak duduk bucu atas ini pun boleh. Okey, itu tidak menjadi masalah. Itu berdasarkan skill masing-masing lah. Okey, setelah kita dah buat lukisan 2D dalam Mastercam 2022 ni, apa yang kita perlu kepada next step, kita pergi kepada machine lah. Okey, machine ni kita pilih mill. Okay, tekan default. Okey, apabila kita tekan default ni, dia akan keluar macam ni. Machine group 1. Okey, pergi dekat stop setup. Stop setup ni dia ada banyak cara lah. Okay, banyak cara kita nak setup dia. Sama ada kita nak tulis dekat sini saiz ataupun kita nak terus select corner. Okay, macam saya, kalau saya dah buat macam ni, saya tekan select corner saja. Okay, tekan select corner, klik pada bucu bawah sebelah kiri dan tarik sampai bucu atas sebelah kanan. Okey. Seterusnya ketebalan dia, ketebalan raw material biasanya kita tengok dekat mana ni? Dekat technical drawing ni. Okey, kita tengok ketebalan dia. Ketebalan dia adalah 30. Okey, so 30. Kita pun masuk kat sini 30. Okey.
Okey, sekarang kita pergi dekat view. Kita pergi dekat toolpath. Okey, toolpath ni stop display. Okey, garisan putus-putus ni yang berwarna merah ni merupakan sempadan. Okey, sempadan atau rangka luar kepada bahan kita. Okey, raw material kita. Okey, sekarang kita dah dapat kita punya gambaran raw material kita lah untuk kita potong. Okey. Proses pertama yang kita nak buat adalah facing. Okey, facing ya. Facing ni kita pilih pada C-plane. Selection method kita pilih chain. Okey, so kita tengok dalam keadaan top. Okey, dalam keadaan top macam ni. Kita pilih yang paling luar ni. Okey, pilih guys yang paling luar ni. Klik dia macam ni. Okey, nampak dia dah keluar warna kuning. Dan ada anak panah warna hijau. Okey, kita tekan OK. Okey, sekarang dia keluar interface 2D toolpath facing. Okey, 2D toolpath facing ni kita pergi dekat tool, pastikan dekat facing lah Okey, yang ni facing. Pergi dekat tool. Okey, untuk facing ni kita boleh pilih mata alat sama ada kita nak pakai fly cutter iaitu face me ataupun kita nak pakai flat and me. Kalau macam saya suka pakai flat and me lah. Okey, flat and me saya pakai saiz 12 macam tu. Okey, kalau nak pakai fly cutter pun boleh, tak ada masalah. Untuk kita nak pilih cutter yang dah ada dalam Mastercam ni yang telah diberi, kita boleh tekan select library to ni. So dia akan keluar macam ni lah. Ataupun kita nak custom, kita nak atur sendiri kita punya cutter pun boleh. So kita klik kat sini, kita crack to. Okay, katakan mata alat pertama saya nak pakai face me. Okey face me. Okey, next. Okey, face me cutting diameter saya nak pakai 50 katakan. Okey, face me saya tu saiz dia 50 untuk diameter dia. Okey, secondary diameter. Secondary diameter kita pakai 60. Okey. Ini custom made punya lah, custom made punya. Okey. Okey, lain-lain sudah tak perlulah. Tak perlu Okey, next. Okey, pastikan tu nombor 1. Okey, nombor 1 kita nak pakai fly cutter ataupun face me. Okey, dekat sini kita comment sikit, kita tulis facing. Okey. Sekarang dah face me, tu nombor 1. Okey, kita tengok dekat sini spin the speed dia bagi 1000. So kita tengok dulu pada CS ni. Okey, CS ni kita pakai cutting speed kita letak 100. Okey, letak 100. Kita punya feet per tooth kita letak 0.1. Okey, lepas tu baru kita tengok berapa feed rate kita. Okey, feed rate kita dia bagi 254. So dia auto calculation. So plunge rate ni selalunya saya akan pakai dalam 500 ke bawah lah. Okey, ataupun 300 pun okey dah. Okey, 300. Ini berbeza-beza lah. Kita tengok ada orang nak pakai cepat boleh pakai cepat. Bergantung kepada kesesuaian lah. Dia ada calculation dia. Dan setiap mesin pun berbeza-beza. Okey, untuk mesin saya pakai spek macam ni lah. Okey. Saya pakai feet per tooth 0.1. Feed rate 254. Spindle speed 636. Cutting speed saya pakai 100. Dan plunge rate saya pakai 300. Okey. Seterusnya kita pergi tengok dekat cut parameter. Okey, cut parameter selalunya kalau saya buat facing, saya pakai zigzag. Okey. Kita pakai zigzag lah. Stop to leaf kita buat kosong. Lain-lain ni tak payah usik dulu. Okey, depth of cut. Yang ni selalunya saya on. Saya letak negatif. Saya letak 0.02. Sebab dia nak tadi dia nak buat facing 0.02 kan. So negatif 0.02. 20 mikron je kita nak buang.
So yang ni kita pakai absolute semua. Ni asas lah, saya ajar ni asas saja. Lain orang, lain skill lah. Okey. Okey, lepas tu coolant, pastikan on. Okey. Tekan right. Okey, lepas tu sekarang dia dah keluar line biru ni. Line biru ni adalah jalan pemotongan. Okey, jalan pemotongan dia. Maksudnya daripada kiri ni dia pergi ke kanan. Lepas tu dia patah balik. Dengan keadaan dia memotong. Bukan patah balik tu patah balik yang retract. Iaitu patah balik tanpa memotong. Okey. So kita boleh check macam mana proses dia berjalan untuk facing. Okey, ini adalah simulasi untuk CNC milling dengan menggunakan perisian Mastercam 2022. Okey, dekat sini dia ada feed time. Feed time ni estimate time lah, berapa lama masa yang diambil untuk proses tersebut. So kita running lah. Okey. Kita ulang sekali lagi. Okey. 1, 2, 3, 4. Siap untuk facing. Sekarang kita pergi kepada next process. Okey, next process kita nak buat contour. Okey, kita nak buat contour. Pilih contour. Kat sini kita pilih top. Okey, contour ni kita nak buang bahagian luar ni. Bahagian luar ni nak ikut bentuk. Nak jadikan dia sebagai island. Ataupun jadikan dia sebagai pulau. Ni kita nak buang bahagian tepi sini. Okay, tepi ni kita nak buang. Okay, kita nak buang tepi ni. Ni tepi ni kita nak buang ni. Okey, tepi ni kita nak buang. So kita pakai kaedah contour. Okey, dekat sini dia bagi dengan kedalaman dia, ketinggian dia adalah 15. Okey. Maka dengan itu kita dah select chain. Okey, klik macam ni. Okey. Tekan right. Lepas tu kita pilih tool. Okey, untuk tool ni saya pakai Flat ME 6mm. Ataupun kamu boleh select kat sini lah. Okay, nak pakai 6mm pun boleh. Nak pakai 8 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Bergantung kepada kesesuaian pemotongan lah. Kepada saiz bahan. Kalau kamu pakai besar sangat. Nanti pada bahagian sini tak dapat potong pula nanti ya. Okay, so saya pakai 6. Saya nak pakai 6 saja sebab saya tak nak tukar banyak kali mata alat. So saya pakai 6. Okay, 6. Saya pakai cutting speed katakan 85. Cutting speed. Feet per tooth saya pakai 0.05. Sebab dia mata alat kecil. So kita tak nak bagi tekanan yang tinggi sangat lah. So feed rate. So plunge rate saya pakai 500. Okay, ni contour. Okay. Okay, kat sini kamu boleh edit. Edit to ni, to number. Ini kamu boleh edit. To number kamu letak nombor 2. Okay, finish. Sekarang mata alat nombor 2 kamu pakai Flat ME 6mm. Okay, so counter kita dah set up dekat bahagian feed rate, spindle speed apa semua ni lah. Okay, kita dah set up ni. Sekarang kita tengok cut parameter. Okay, cut parameter kita pakai composition type computer lah. Okay, composition direction left. Okay, macam mana kita nak tentukan left dan right ni? Okay, left dan right ni bergantung kepada arah pemotongan kita. Sama ada kita nak memotong dari sisi tepi sebelah kiri atau dari sisi tepi sebelah kanan. Okey. Sebab tu dia ada left dan right. Sekarang kita pakai left. Okey. Lepas tu stop to leave. Semua ni kita kosong-kosong lah. Okey. Counter type 2D ya. 2D counter. Okey. Depth cut. Okey. Depth cut kita pakai 1mm. Sekali dia potong. Ini asas lah. Asas saja saya tunjuk ni. Lead in, lead out kita tak usik. Okay, breakthrough kita tak usik. Multipass kita hold dulu. Kita tengok dulu macam mana dia memotong.
Okay, tabs kita tak ada usik. Okay, linking parameter. Okay, linking parameter kita absolutekan semua. Lepas tu def ni kita pakai negatif 15. Okay, pastikan coolant on. Okay. Okay, sekarang yang biru ni adalah pemotongan dia lah. Kalau kita tengok kat sini, ni satu kali je potong. Okay. So, kita select all operation. Kita regenerate. So, kita tengok simulasi. Okay, sekarang ni dia dah potong. Tetapi, dia masih ada baki lagi. Okay, dia masih ada baki kat tepi ni. Okay. Untuk ke bawah dia dah potong habis lah. Sampai 15. Kalau kita tengok kat sini ni gap ni adalah 1 mm, 1 mm ke bawah. Okay, jadi kita atur lagi dekat bahagian multipass. Okay, pergi dekat multipass ni. Kita onkan dia. Okay, mata alat kita adalah diameter 6 mm. Okay, 6 mm. Saya knock sekali dia, spacing dia sekali masuk 5 mm. Okay, ni gap dia 5 mm sekali masuk. So, katakan saya nak pakai 3. 3 Okay, multipass dia saya buat 3. Okay, kalau anda perhatikan kat sini. Nampak tak? Dia jadi macam ni. Okay, 3 saya buat. So, kita running balik. Kita running balik sekali lagi. Okay, dia buat facing. So, kalau kita tengok sini. Clear kan dia buat clear. Okay, clear. Dah tak ada baki-baki lagi dah kat tepi. Cuma ada satu saja lagi baki kat sini. Dekat sini masih ada sedikit baki. Tapi tidak jadi masalah. Yang ni kita boleh atur. Okay, sekarang dia akan mengambil masa selama 26 minit. Berpandukan daripada simulasi lah. Okay, berpandukan daripada simulasi dia akan ambil masa 26 minit. Okay, katakan kalau kita nak buang juga yang ni. Okay, yang ada sikit baki lagi ni kita nak buang juga. Dia ada banyak cara. Sama ada kita nak multipasskan dia sampai 4 pun boleh. Dan lain-lain cara pun ada lagi lah. Okay. Cuma kalau 4 multipass ni dia akan rugi pada pemotongan sisi luar ni lah. Sebab dia kosong kan. Dia tak ada. Dia tak ada apa ni. Dia tak ada tempat. Dia tak ada pemotongan bahan. Dia potong angin saja. Cuma dekat sini je sikit dia potong. Okey. Itu tak apa. Itu tak apa. Tak ada masalah. Seterusnya. Saya nak buat poket. Okey. Kita buat poket. Okey. Untuk poket. Kita pergi dekat poket. Poket kita buat ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Poket pun kita pakai mata alat flat ME 6mm. Poket kita pakai 80 cutting speed. Feed per 2 kita pakai 0.05. Poket kita pakai slow sikit lah jadi feed rate dia. Okay, plunge rate kita pakai 500. Okay, untuk spindle speed ni kita control dia tak bagi lebih pada 6000 lah untuk spek mesin saya pakai ni. 6000 maksimum dia punya spindle speed. So kita kena control kita punya spindle speed sampai bawah pada 6000 lah. Okay, sekarang kita buat pocket. Okay, pocket pocket. Kita pergi cut parameter. Okay, cut parameter. Sini stop to lift. Kita terus buat kosong. Ini kalau kita tak nak buat finishing lah. Kita terus nak pakai roughing saja. Okay. Okay. Untuk pocket type ni kita pakai standard Pakai pocket standard.
Seperti Raffin, selalunya saya akan pakai parallel spiral clean corners lah. Okay, entry motion, ini kita pakai helix. Finishing, tak ada apa. Lead in, lead out, okay, tak ada apa yang ni. Depth cut, okay, depth cut sama, kita pakai 1 mm juga. Sekali dia makan. Okay, linking parameter. Negatif 10. Sebab kalau kita tengok drawing kita tadi, semua kedalaman adalah 10. Kan? Okey, yang ni 10. Yang ni juga 10. Faham? Boleh ya? Okey, so 5 lubang ni kedalaman dia sama. Countable. Okey. So, negatif 10. Coolant. On. Okey, alright. Sekarang dia sudah jadi. Ini adalah way untuk pocket. Ya. Okey. So, kita running. Sekarang dia ambil masa 40 minit untuk siapkan bahan ini. Dengan kita potong 1 mm 1 mm ke bawah. Okey. Agak lama dia ambil masa. Okey, ni dia buat proses contour. Okey, sekarang dia buat pocket. Okey, dia buat pocket. Okey, kalau kita tengok dia buat pocket ni. Okey. Okey. Dah siap. Sekarang kita nak atur sedikit cara bagaimana kita nak jimatkan masa. Okay, jimatkan masa. Jimatkan masa. So dekat parameter contour tadi, kita atur balik kat sini. Kat sini kita atur balik bahagian multipass. Multipass ni kita pakai 3 saja. Okey, 3. Okey. Okey, katakan garis-garis ni rasa macam serabut sikit lah kan. Macam serabut, agak kacau. So kita boleh hilangkan dia macam ni. Macam ni. Okey. Lepas tu dekat sini tadi kan, dekat sini dia ada baki tadi. Jadi kita tambah satu bulatan. Kita buat bulatan kat sini. Okey. Kat sini, ni center point pada garisan ni, kita buat bulatan. Radius dia 4. Okay. Okay. Kat bulatan sini ni, kita buat pocket. So, kita pergi home. Kita pergi, apa ni? Mana tadi? Toolpath. Okay, pergi toolpath, kita ambil pocket balik. Mata alat yang sama, kita pakai. Okay. Mata alat yang sama. Nak mm juga. Speed yang sama apa semua. Okay, kat parameter. Kat parameter. Okay. Ring. Motion, tak ada apa. Sama je semua. Okay, linking parameter. Okay, yang ni kita pakai negatif 15. Untuk kita buang baki tadi. Okay, itu saja. Okay, jadi. Kita pun cuba run. Kita cuba run. Okay. Okay, dekat sini. Kita run. Okay. Ini. Okay, masa kita dapat jimat 8 minit. Okay, dapat jimat 8 minit kalau perhatikan. Dekat feed time ni ya. Okay, kalau kita perhatikan dekat feed time ni. Tadi 40 minit. Sekarang kita dapat 32 minit sahaja. Okay, itu antara tips ni lah. Sekarang
Kalau kita tengok dekat sini, kita tidak ada baki juga. Tetapi kita punya multipass pada contour hanya 3 saja. Berbanding kita buat 4 tadi. Kalau kita buat 4 tadi, multipass kita akan mengambil masa selama 40 minit. Okay, sekarang kita buat 3, cuma kita tambah satu lagi arahan poket untuk kita buang baki tu. Baki yang berdiri tegak tu kan. Okey. Jadi dia dapat potong masa sampai 32 minit saja. Itu anggaran lah, anggaran. So anggaran tu dia tak adalah lari jauh sangat dengan actual nanti. Okey ni ni baki ni. So kita nak buang baki ni lah. Okey. Okey, kita tengok proses dia. Okey, perhatikan baki dekat sini baki. Tengok dia potong. Okey. Kan dah habis. So dia dapat feed time 32 minit 21.61 saat. Ni estimate time dia. Okey, jadi sekarang sudah selesai. Sudah selesai kita punya toolpath. Okey, untuk toolpath kita sudah selesai. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak generatekan dia punya coding. Okey, kita dah select all operation. We generate all selected operation. Sekarang kita post selected operation. Okay. Sekarang katakanlah saya nak buat latihan 1. Latihan 1 Okay, save. Okay, sekarang kita punya coding dia generate dalam bentuk NC file. Okay, NC file sama ada dalam file ni kalau mesin ada setengah mesin, kita boleh copy terus NC file ni masuk kepada mesin tersebut. Ada setengah mesin, kita copy dulu coding kita ni nanti dan pastekan dia sebagai dalam text document. Okay. So ini adalah kita punya coding lah. Untuk proses bahan kerja kita tadi tu. Okay, kita tengok satu persatu kita tengok. Yang pertama ada facing. Okay. Okay, ni kalau kita tengok ni. Latihan 1. Okay, ada facing. Okay. Pada T1. Okay, mata alat nombor 1. Kalau tengok T2 pula, contour. Okay, mata alat nombor 2 kita pakai. Okay, lepas tu kita cari lagi. Ada lagi pocket dan sebagainya lah. Okay, ni coding-coding dia. Okay, yang ni lah yang mana kita perlu copy dan ditransfer kepada mesin. Okay, so itu sahaja. Selepas selesai, copy, simpan apa semua. Dah boleh terus running mesin. Nanti untuk kelas seterusnya, saya akan tunjuk macam mana kita nak running mesin. Okay, thank you. Assalamualaikum.